Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi di video aku yang ke-21 ini. Okey, dalam video yang ke-21 ini aku akan kongsikan kepada kamu satu lagi perkara yang perlu kamu pelajari untuk kamu menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini. Okey, kita teruskan saja. Okey, video ke-21 ataupun fasa ke-21 ialah mengenai belajar bagaimana cara kamu menguasai seni komunikasi. Okey, ada beberapa perkara yang kamu perlu pelajari dalam topik menguasai seni komunikasi ini. Yang pertama ialah kamu kena belajar bagaimana cara bercakap yang jelas. Contohnya, sebutan kamu, pastikan kamu menyebut perkataan itu satu persatu supaya dapat didengar oleh penonton kamu dengan jelas. Mengapa? Ini adalah untuk memudahkan penonton kamu mendengar apa yang kamu sampaikan di dalam video kamu. Okey, yang kedua, kamu kena belajar bahasa badan ataupun di dalam bahasa Inggerisnya body language. Ini contohnya, kamu bila bercakap kamu menggerakkan tangan macam ni, kepala ke badan macam ni. Okey, itu dikatakan sebagai bahasa badan, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, ke depan dan ke belakang. Okey, macam tu supaya penonton tidak boring melihat kamu dalam keadaan kaku macam tu, macam robot ataupun macam patung saja. Okey, perkara ketiga ialah kamu belajar intonasi suara. Itu supaya penonton tidak boring, tidak bosan mendengar kamu yang bercakap dalam keadaan datar saja. Jadi maksudnya di sini adalah ada masa kamu menggunakan nada suara yang tinggi, ada masa kamu menggunakan nada suara yang rendah, dan ada masa kamu menggunakan nada suara yang mendatar macam tu. Okey, supaya penyampaian cerita kamu, penyampaian isi video kamu menjadi lebih menarik didengar oleh penonton kamu. Okey, perkara yang keempat ialah kamu menggunakan humor di dalam penyampaian video kamu. Contoh, kamu tidaklah dalam keadaan terlalu serius. Kadang-kadang kamu menggunakan perkara-perkara yang lucu. Okey, supaya dengan ini nanti juga boleh membuat penonton kamu merasa tertarik dan mereka tidak merasa bosan. Okey, sebab apabila kita menyampaikan sesuatu perkara ataupun sesuatu ilmu dalam keadaan yang serius, orang akan boring. Ini akan menyebabkan penonton akan cepat mudah terasa bosan untuk mendengar penyampaian kamu. Jadi ini juga satu perkara yang juga kamu perlu pelajari untuk memantapkan lagi, untuk menambah lagi perhatian penonton kamu supaya mereka mahu mendengar ilmu yang kamu sampaikan di dalam video kamu sampai selesai. Okey, dan perkara yang kelima ialah kamu kena belajar bagaimana untuk menjadi yakin di hadapan kamera. Jadi macam tu. Itu adalah beberapa perkara yang kamu perlu pelajari kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini. Macam mana? Okey, ini sebenarnya sangat penting. Okey, sangat penting sebelum kamu menuju ke langkah yang seterusnya. Okey, kalau kamu merasakan perkongsianku ini dapat membantu kamu dalam hal tuju ataupun untuk menuju menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini, insya-Allah kamu boleh ikuti apa yang aku telah sampaikan ini tadi. Okey, jadi sekarang ni kalau kamu ada apa-apa pertanyaan, ada apa cadangan, kamu tulis di ruangan komen. Okey, ataupun masih lagi ada perkara yang kamu tak faham, okey, boleh juga kamu tulis di ruangan komen. Apa yang penting sekarang ni, kalau kamu merasakan apa yang aku sampaikan dalam video aku yang ke-21 ini dapat membantu kamu, okey, jangan lupa kamu subscribe, kamu share, okey, supaya ramai lagi kawan-kawan kita yang kat luar tu yang juga mempunyai niat untuk menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini juga mendapat manfaat daripada video aku ni. Okey, jangan lupa kalau kamu nak mengetahui info yang lebih lanjut lagi, jumpa aku di video aku yang seterusnya. Okey, terima kasih. Ingat, belajar jadi kereta, satu hari satu langkah. Aku doakan kamu semua, aku doakan kamu menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini. Assalamualaikum, kita berjumpa di video aku yang seterusnya. Bye-bye.